Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para penuntut ilmu, para pencinta sunnah dan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini 18 Zulhijjah 1447 bersamaan dengan 4 hari bulan Jun, 4 hari bulan 6 2026, kita teruskan pengajian kita dalam kitab sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum. Ar-Rahiq Al-Makhtum, kitab sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara ringkas dari awal sampai ke akhir. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, sambungan kita pada kali ini dalam Ghazwat Uhud, peperangan Uhud yang cukup dahsyat, yang sangat menyayatkan hati kita semua. Itulah dia panggil Ma'rakati Uhud, peperangan Uhud. Bagi jemaah yang ada kitab ni, versi kita ni hijau ni, muka surah 371, muka surah 371, Ihtidamul qital haula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pertempuran sengit yang berlaku di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peperangan kita ni agak sengit, cukup dahsyat, yang berlaku di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika tentera Islam sedang dikepung dan tersepit di celah asakan tentera musuh. Kita ingat puncanya berlaku mana? Dalam siri yang lepas kita dah sebut tentang apabila tentera rumah, tentera pemanah tinggal tapak strategi mereka. Jadi bila dia tinggal tapak, pecah tentera. Orang panggil berah habis dah tentera. Ni nyanyo ni. Jadi hak tinggal dekat nabinya selalu ada 9 orang. 9 orang duduk sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentera kafir ramai 3,000 orang lebih ni. Tak boleh nak main-main. Maka bila pecah tentera, Nabi nak panggil sahabat dia yang lain supaya mari, takut kafir dengar. Bila dengar, dia akan serbu lah pula. Oh, ni Muhammad, berau masuk. Tapi Nabi SAW akhirnya memilih pandangan untuk melaungkan, beritahu pada sahabat, Nabi di sini, Nabi di sini, ana Muhammad, ana Rasulullah. Jadi puak kafir bila dengar, dia tekan masuk. Dia ke dia dulu, sebab sahabat lepas Sayyidina Abu Bakar duduk di sah depan tu. Jadi tak dengar apa yang disebut oleh Nabi SAW. Nabi duduk muakhir, duduk di belakang. Maka dia panggil tatwik. Tatwik ni maknanya macam kepungan. Kafir kepung tempat Nabi duduk, kepung. Ini masalah kita berlaku. Jadi ketika tentera Islam sedang dikepung dan tersepit di celah asakan tentera musuh, pertempuran terus memuncak di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dinyatakan bahawa semasa kaum musyrikin memulakan kepungan, tentera Islam yang berada bersama dengan Nabi SAW hanyalah 9 orang saja. Mana apa yang mari likut kepung, Nabi ada 9 orang. 9 orang duduk depan Nabi. Tatwik dia panggil, mana? Kepungan. Ayuh ni kita nak lawan, nak pecah. Tetapi apabila Rasulullah SAW menyeru kaum muslimin, Nabi panggil, halumma ilayya, mari sini, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dengar suara Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Seruan itu telah didengari terlebih dahulu oleh kaum musyrikin. Tentera kafir dengar dulu, mereka dia dekat. Apalagi mereka pun terus menerkam ke arah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beramai-ramai. Serbu lalu rau serang. Sebelum sempat tentera Islam berkumpul semula, maka berlakulah pertarungan hebat di antara mereka dan tentera Islam yang 9 orang. Kalau tidak pertolongan Allah, kira cukup cakap itulah Nabi SAW, tapi Allah jaga dia. Padanya terpamer kepahlawanan, keberanian, dedikasi dan kecintaan terhadap Nabi SAW. Jadi kita nampaklah sahabat 9 orang ni, walau macam mana pun tak akan benar kafir sentuh Nabi SAW. Dia pertahan sungguh. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersendirian dalam peristiwa Uhud bersama dengan 7 orang Ansar dan 2 orang Muhajirin. 7 Ansar, 2 Muhajirin. Setelah mereka hampir mengancam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafir hampir-hampir nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu pun merangsangkan mereka dengan sabdanya. Nabi bagi semangat kepada sahabat, man yarudduhum anna walahul jannah. Siapa dapat mengundurkan tentera ini, mana dapat bertahan, jangan tentera mari sini, maka balasnya syurga. Huwa rafiqi fil jannah. Nabi kata siapa dia boleh pertahankan di sini, dia teman aku dalam syurga. Tuan-tuan boleh bayangkan tawaran istimewa yang begini besar. Maka tampillah seorang pemuda Ansar terus bertarung sehingga beliau syahid. Seorang musyrikin sekali lagi menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda menyeru sekali lagi, siapa dia mari jaga serang di sini, mari mempertahankan, dia teman aku dalam syurga, dia akan masuk syurga. Beginilah berulang kali sehingga 7 Ansar jatuh syahid semuanya radhiyallahu anhum. Mulianya mereka. Maka mati syahid biasa, mati syahid mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup besar. Allahu akbar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi kepada 2 orang Muhajirin, tinggal 2 orang dah. 9, 7 syahid. Tinggal 2 orang lagi. Allahu akbar. 2 orang Quraisy, 2 orang tinggal. Nabi kata apa? Ma ansafna ashabana. Kita belum bertindak adil dengan sahabat-sahabat kita ni. Mati dah dia, meninggal kita 3 orang ni, sahabat Nabi dengan 2 orang sahabat. Orang terakhir dari kumpulan 7 orang Ansar itu ialah Ammarah bin Yazid ibnu Sakan. Dia tulis ini Ammarah. Ada kata Umarah ibnu Yazid ibnu Sakan. Beliau berjuang sehingga luka parah menyebabkan beliau jatuh dan tidak berdaya lagi untuk berperang radhiyallahu anhu. Masya-Allah. Maknanya dia ni lawan sungguh. Yang ketujuh di kalangan sahabat ni sampailah dia gugur syahid depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa nak jadi? Jadi selepas daripada wabak dan lahzah, selepas daripada dia jatuh dah tergolek dah. Jadi sahabat yang ada ni tarik tubuh Imarah ni letak atas kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana letak dekat Nabi, Nabi lapik kaki dia, letak kepala atas kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famata wa khadduhu ala qadami Rasulillah sallallahu. Dia mati, pipi dia duduk atas kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulianya seorang sahabat mati kerana mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Apa lagi? Detik paling cemas dalam hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal 3 orang. Bayangkan tinggal 3 orang. Nabi dengan 2 sahabat Muhajirin. Setelah beberapa ketika selepas terjatuhnya Ibnu Sakan sebagai syahid, maka tinggallah di saat itu Nabi sallallahu dengan 2 orang Quraisy sahaja
mengikut Imam Bukhari dan Muslim, mengikut Imam Bukhari Muslim daripada Abi Osman, dia kata tiada siapa pun bersama-sama Rasulullah pada hari itu untuk berperang di sini kecuali Talhah bin Ubaidillah dan Sa'd bin Abi Waqqas. Jadi dua orang ni ahli syurga. Dua orang ni saja hak dekat Nabi. Hak lain mati dah. Lepas tu Quraisy kepung sekeliling. Macam mana kita nak buat? Allahu Akbar. Ini dalam Bukhari. Itulah merupakan saat yang paling cemas dan bahaya dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana Nabi kita terdedah kepada musuh dah. Dan peluang keemasan bagi pihak musyrikin untuk menghapuskan Islam. Peluang ini tidak dibiar berlalu tanpa dipergunakannya. Mereka kafir telah mengasak bertubi-tubi ke atas kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesemua mereka sebolak pakat untuk melenyapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bagi dianya kira nak sesar hari ni. Peluang yang ada ni kena buat. Utbah bin Abi Waqqas, tengok ni, dia dua beradik ni. Hak tu Sa'ad bin Abi Waqqas, ni Utbah bin Abi Waqqas telah melontar Rasulullah SAW dengan seketul batu hingga terjatuh ke atas diri Nabi sallallahu dan terluka mukanya. Allahu akhzahullah. Tengok Utbah bin Abi Waqqas lontar dengan batu kena muka Nabi, menyebabkan terpatah pula gigi depan sebelah kanan dan bibir Nabi berdarah sallallahu alaihi wasallam. Dahsyat. Tengok ni. Ini seorang Abdullah bin Syihab Az-Zuhri, seekor lagi kafir, meluru ke arah hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memukul, menyebabkan dahi Nabi terluka. Dia pukul Nabi sallallahu alaihi wasallam darbatan anifatan. Tengok, pukulan yang berat, sajau, luka kepala Nabi, jabhah dia, dahi dia luka. Datang seorang lagi penunggang yang sangat ganas, nama Abdullah bin Qami'ah. Pelajar-pelajar di kitab tulis Qami'ah, qaf mim amzah ta, Qami'ah, Abdullah bin Qami'ah. Hak ni sangat jahat ni, Ibnu Qami'ah ni sangat jahat. Ibnu Qami'ah menetak Rasulullah di bahunya dengan pedang. Dia letak. Namun beliau tidak dapat melukakan kerana terdapat dua lapisan baju besi yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok, Nabi waktu nak pergi Uhud, dia pakai dua lapis baju besi. Macam ada wahyu dah daripada Allah bahawa perang ni memang sengit. Walau bagaimanapun oleh kerana hentakan pukulan terlalu kencang, kerah-derah sangat dia pukul tadi, menyebabkan Rasulullah SAW mengalami kesakitan selama sebulan selepas peristiwa itu. Sebulan Nabi duduk cerita, sakit bau dia ni, bekahnya tetap di Ibnu Qami'ah. Walaupun pedai tak masuk dalam tubuh, tapi hentakan tu kuat. Sekali lagi Ibnu Qami'ah memukul pipi Nabi SAW sekencang yang pertama, menyebabkan dua gelang baju besinya menikam masuk ke pipinya. Mana dia tak kuat tu, cocok dia punya besi di baju besi itu kena ke pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersama jengitan bengisnya, agah moga Ibnu Qami'ah ni. Sombong dia. Dia kata apa? Waqala khuzha wa ana Ibnu Qami'ah. Nah, terimalah pukulan ini dan kenalilah aku Ibnu Qami'ah. Mana dia perkenal dia nak ajak dia ni jahat sangat, Ibnu Qami'ah. Bila dia kata lagi tu, Nabi tak diam. Nabi kata apa? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menyapu darah di mukanya. Berdarah muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita duduk pegang darah dia. Nabi jawab, "Aqma'akallah." Akma'akallah, Nabi kata, Allah akan hina kamu. Jadi bila biasa kafir ni, masalahnya orang kafir ni dia kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi cabar kata nak bunuh kau, Nabi kata dia takut. Tengok apa jadi dengan Ibnu Qami'ah ni.
Lepas pada Nabi kata akma'akallah. Nabi guna bahasa dia juga, dia kata ana ibnu qami'ah. Nabi sambil duduk kesak darah, Nabi kata akma'akallah, maksudnya kan, Allah akan menghinakan kamu. Untuk sudut kecap salah. Tengok dalam kitab kata Allah Ta'ala dengar doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'an Ibnu Aiz, seorang rawi hadis nama dia Ibnu Aiz, dia kata lepas pada perang tu, sudah perang ni, Ibnu Qami'ah balik kepada keluarga dia lah, balik. Fa kharaja ila ghanamihi, dia pergi jaga kambing dia di bukit Mekah, ala zarwati jabal, buat naik kambing di atas bukit nak cari rupuk molek lah tu tak. Pada khalafiha, dia pun masuk, ada tempat macam lubang gua gitu masuk. Fashadda alaihi taisuha fanatahu nathatan ardahu min syahiqil jabali fataqatta. Oh ya Allah Tuhan. Tengok doa Nabi. Apa jadi dengan Ibnu Qami'ah? Dia belah kambing, duduk atas bukit, kambing tu mari tembok dia, tem. Apa dia orang kata, orang Kelantan kata tembok, tanduk dia. Kambing tu mari tanduk dia, tem, jatuh dia daripada bukit, putus dua baksa. Tengok. Allahu akbar. Tengok Allah Taala sekali Nabi doa akma'akallah, mung celaka mu ni, Allah Taala akan balas tindak kamu. Tak ada kau orang padanya kambing. Allahu akbar. Padanya kambing yang jatuh dia. Oh, wah, masya-Allah tabarak. Itu doa Nabi sallallahu, jangan duk main-main hepok kafir. Wa fi sahih al-Bukhari, Imam Bukhari meriwayat dalam sahih dia dan juga Imam Muslim meriwayatkan bahawa gigi depan Nabi patah. Allahu akbar. Gigi depan Nabi patah. Kena hentakkan tadi Ibnu Qami'ah. Wa syujja fi ra'sihi, dan luka kepala Nabi dan berdarah mengalir. Wa yaqul, ketika itulah Nabi sambil duduk kesak darah, Nabi mengeluarkan kata-kata keluhan yang agak berat. Nabi kata kaifa yuflihu qaumun syajjau wajha nabiyyin, bagaimana mulia berjayanya suatu kaum yang telah melukakan muka Nabi mereka sendiri. Allahu akbar. Dan mematahkan giginya. Maka Nabi yad'ullah, Nabi berdoa pada Allah Taala, minta Allah Taala ambil tindakan ke atas puak-puak jahat ni. Fa anzalallah, ketika itulah Allah Taala turun ayat Quran, laisa laka minal amri syai' au yatuba alaihim au yu'azzibahum fa innahum zalimun. Engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berhak sedikit pun dalam urusan orang-orang yang engkar itu, kerana urusan mereka tertentu bagi Allah, sama ada Allah menerima taubat mereka ataupun Allah menyeksa mereka, kerana sungguhnya Allah, mereka itu ialah orang-orang yang zalim. Jadi bila Nabi berdoa kebinasaan puak-puak ni, Allah kata laisa laka min, tak salah Muhammad, musuh ke Tuhan ya. Serah pada Allah, Tuhan awak gapo kepada puak Quraisy. Surah Ali Imran ayat 128. Tengok. Sekali Nabi doa kepada Ibnu Qami'ah, kena tanduk ke kambing dia sendiri, jatuh atas bukit, mati bergolek situ. Tak usah kata apa. Orang kafir pun dia gede bear. Dia kalau boleh nak mati dalam peperangan. Dia kalau boleh dia nak mati dalam peperangan, nak tunjuk dia tu hero, hebat. Ni matinya tak nak kambing. Oh tak mau. Gapo dia mati dia? Tembok kambing lah. Tidak hero itu dia panggil itu. Sama dalam cerita waktu perang Ahzab. Perang Ahzab ni Amr bin Abdul Wuddin, dia cuba nak lompat, parik luar mak Nabi kali tu. Dia lompatnya dengan kuda dia tak lepas. Jatuh dalam lubang. Sahabat-sahabat Nabi lontar dengan batu. Pekor dengan batu. Dia nak naik tak dia? Dia kata jangan lontar dengan batu. Aku bukan anjing. Kalau rasa nak turun mari. Sahabat-sahabat turun pergi penggal kepala. Dia hero kalau mati dalam peperangan. Itu dia panggil orang gedebel. Hero mati dalam peperangan dah. Jadi hero tak mau mati ditanduk di kambing, tak mau. Ini tidak hero nama dia. Allahu akbar. Wa fi riwayat at-Tabarani,
Dalam riwayat lain, hadis Tabarani, Nabi kata apa? Istada ghadabullah ala qaumin dama wajha rasulih. Allahu akbar. Sesungguhnya kemurkaan Allah ke atas suatu kaum yang mencederakan muka nabinya sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi kita kata lagu ni, summa makasa sa'atan, kemudian Nabi duduk beberapa ketika, boleh jadi dia terima wahyu, teguran daripada Allah Taala, laisa laka minal amri syai', muta seduk ngamuklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seruah ke Tuhan, abi balas apa? Maka lepas pada tu Nabi tukar doa dia. Tukar doa dia daripada doa kebinasaan kepada puak kafir, Nabi tukar, Nabi kata apa? Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku kerana mereka tidak mengetahui aku ni benar Rasulmu, utusanmu kepada mereka, oleh kerana mereka jahil, maafkanlah. Masya Allah, tabarakallah. Tengah duduk darah muka, dia lagi Nabi kita minta maaf. Masya Allah. Itulah dipanggil rahmatan lil alamin. Wa fi sahih Muslim, dalam riwayat Muslim, Nabi kita doa, Rabbighfir liqaumi fa innahum la ya'lam. Lebih kuranglah, ya Allah, ampunkanlah kaumku kerana mereka tidak tahu. Wa fi syifa' lil qadhi Iyad, ini ikut riwayat-riwayat lah. Wa fi syifa' lil qadhi Iyad, Nabi kita doa kerana tu, Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Lebih kurang je lafaz dia, yang penting Nabi suruh minta hidayah kepada kaum dia kerana mereka tak tahu. Jadi balas mereka apa tak perlulah. Tapi kalau hak jahat terlajak macam Ibnu Qami'ah tadi, dengan doa Nabi, habis dia. Sallallahu alaihi taisa jabal, mari kambing bukit, falam yazal yantahu, dia tanduk, dia tolak kawan itu siapa, putus. Allahu akbar. Tapi untuk ramai-ramai, Allah Taala kata biarlah, laisa laka minal amri syai'. Mutak sama marahlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biarlah sikit-sikit darah ni sebagai pengajaran kepada umatmu bahawa kalaulah kita tak dengar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kita saja binasa, Nabi pun luka-luka habis dengan sebab tentera pemanah tak dengar kata. Kalau tentera pemanah je mati, Nabi sihat molek, kita kata tapi kesan daripada buruknya pada orang-orang yang tak dengar kata Nabi SAW, sampai Nabi berdarah, patah gigi, keluar keluhan, lan yufliha qaumun syajja ra'sa nabihim, tidak mulia mana-mana kaum yang sanggup melukakan muka Nabi dia sendiri sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tuan-tuan, kita dengar hak ni pun rasa sedih. Nah, macam mana tak sedih? Nabi yang paling mulia di atas dunia ni berdarah muka, patah gigi, kan? Berdarah muka, patah gigi sebab angkara sahabat-sahabat tak dengar kata, tak ikut arahan. Allahul musta'an. Lagu mana dengan kita lah ni? Ni kalau kita balik pada kita ni, berapa banyak sunnah Nabi hak kita tak buat. Orang kata ni hak sunnah Nabi ni, tak power. Hak tu ayuh hajar ni sedap lagi. Boleh jadi kebar, boleh waktu, boleh ni. Oh, mudah percaya masyarakat ni pun. Kalau orang tu ajar pelik-pelik tu, tu dia percaya tu. Allah, kita dah baca sunnah Nabi nampak tak power. Batulah nak duk kempen ni. Kalau kita ingat jemaah ni, di antara hak kita kempennya, selawatlah dengan selawat yang sahih, yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok risalah ni tuan-tuan ambil. Selawat hak molek ada, hak Nabi kita ajar sendiri dengan mulutnya mulia. Ajar kepada sahabat-sahabat, mengatalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita dah baca semalam dalam tafsir akhir tafsir surah Al-Nahli, tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Masya Allah, tabarakallah. Ibrahim kembar nama dia dengan Nabi dalam selawat kita. Hari-hari kita baca. Sebab murninya dakwah dia kepada tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu akbar. Ana kalau pergi ke Uhud lah, bila pergi ke Uhud, biasa kita akan bawa naik jemaah-jemaah ni di pinggir Jabal Rumah.
pinggir Jabal Rumah ni kalau kita pergi Madinah ni kena baca kitab ni. Pinggir Jabal Rumah ni, mana bukit tempat terop mana tu, kita naik, nak naik atas pocok tu, lutut ganjar dah. Kita naik setakat mana boleh, setakat mana gerak kita naik. Ceramah ni cerita apa yang berlaku, Nabi kita berdarah muka sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat kita dah bincang dalam siri lepas bagaimana Sayyidina Hamzah, pak saudara Nabi, terburai perut dia di tepi bukit. Jadi anak kata, tuan-tuan coba palih muka ke arah bukit Uhud. Kita di atas bukit tu nampak medan. Kita pejam mata sekejap. Imagine dengan perasaan kita seolah-olah kita nampak depan mata kita ni Sayyidina Hamzah terburai perut sini, Mus'ab bin Umair putus di sini, sahabat-sahabat 70 orang bergelimpangan di sini, dan kita bayangkan Nabi duduk di tepi bukit Uhud, duduk kesak darah. Lan yufliha qaumun syajja ra'sa nabihim, tidak mulia suatu kaum yang melukakan muka Nabi. Tuan-tuan coba bayangkan, kerana ini satu arahan yang dilanggar, betapa beratnya kesan Allah Ta'ala, ujian Allah Ta'ala ke atas mereka. Jadi alhamdulillah, sahabat-sahabat yang naik atas bukit dapat merasai, menjiwai suasana. Sebab itulah kita kata, kita ngaji sirah ni kalau ditapak dia, kita rasa lebih feel tu, lebih orang panggil lebih rasa jiwa tu. Nah, tu rasa hak naik-naik dah ni berasa. Nah, kita akan rasa sebab menitis air mata tengok bagaimana kita seolah kita nampak depan mata kita 70 syuhada bergelimpangan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itulah sahabat-sahabat semua, betapa beratnya ujian apabila kita jauh daripada panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita tengok apa jadi dengan sahabat-sahabat yang ada 2 orang lagi tu. 7 orang syahid, tinggal 2 orang lagi. Sebenarnya tidak syak lagi tindakan kaum musyrik ini bertujuan untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun 2 orang Quraisy, iaitulah Sa'd bin Abi Waqqas dan Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhuma, kita kata, tuan-tuan kata belaka, jazakumallah anna wa anil muslimin. Allah Ta'ala lah beri balasan yang besar kepada Talhah dan Sa'ad yang telah mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah selamat Nabi dengan usaha 2 orang sahabat ketika mereka dikepung oleh Quraisy. Allahu akbar. Tengok, 2 orang sahabat ini telah bertindak dengan penuh kepahlawanan Islam yang luar biasa dan bertempur tiada bandingannya, sehingga tidak memberi kesempatan langsung kepada musyrikin mendapat kemenangan atau mencapai matlamatnya untuk bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi 2 orang ni pertahan. Hak ni seorang ni pemanah, hak seorang lagi putar dia punya pedang. Mana orang nak mari dekat dengan Nabi tak boleh. Allahu akbar. Masya Allah, tabarakallah. Kerana mereka berdua adalah antara pemanah yang terhandal di kalangan bangsa Arab. 2 orang ni dia panggil orang yang bijak dari sudut mana. Mereka bertempur dan berlawan sehingga berjaya menggagalkan usaha unit khah Quraisy yang bertujuan untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia boleh kontrol, boleh kawal. Masya Allah, tabarakallah. Semasa Sa'ad bin Abi Waqqas meluncurkan panah-panahnya, Rasulullah bertindak mengholorkan anak panahnya kepada Sa'ad. Jadi Nabi pegang anak panah ni, holor ke Sa'ad. Holor ke Sa'ad. Nabi kata, irmi fida ka abi wa ummi. Lontar Sa'ad, aku tebusmu dengan ayahmu dengan ibu aku. Ini mana bertunjuk betapa hebatnya Sa'ad ni radhiyallahu anhu dalam bab pemanah, sehingga Nabi holor busuk panah tu kepada Sa'ad. Nabi kata, irmi fida ka abi wa ummi. Lontar Sa'ad, aku tebuhmu dengan mak dengan ayah aku. Kata di para ulama sirah, annan Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yajma' abawahi li ahadin ghairu Sa'din. Tak pernah Nabi nak tebus mak dengan ayah dia untuk orang lain kecuali kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Yauma Uhudin, pada hari peperangan Uhud,
yang sangat besar, yang sangat gawat itu. Allahu Akbar, mulia engkau Sa'ad, dia akan telah membela baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam An-Nasa'i telah meriwayatkan, ini menunjukkan kelebihan untuk menunjukkan kehandalan beliau memanah. Tidak pernah Rasulullah menggesa seseorang sebelum ini dengan melafazkan perkataan dua ibu bapanya selain daripada Sa'ad. Imam An-Nasa'i telah meriwayatkan hadis berkenaan dengan Talhah bin Ubaidillah. Apa pula peranan Talhah? Tadi Sa'ad, ini peranan Talhah. Talhah beliau meriwayatkan dari Jabir, apabila kaum musyrikin telah sampai ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana di masa itu Rasulullah melaung. Jadi bila kafir serang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, "Man lil qaum?" Man lil qaum, siapa dia nak halang puak kafir nak serang aku? Faqala Talhah, "Ana ya Rasulullah." Saya, ana. Kemudian Jabir menceritakan kisah kemarahan orang-orang Ansar dan kematian mereka seorang demi seorang seperti yang kami sebutkan dalam riwayat Muslim tadi. Maknanya 7 orang Ansar, seorang demi seorang pertahan Nabi, semua gugur syahid. Tinggal 2 orang ni, Sa'ad dengan Talhah. Setelah kesemua orang-orang di situ terbunuh, maka tampillah Talhah ke hadapan. Sambung Jabir lagi dengan katanya, Talhah pun terus bertarung melawan sekumpulan seramai 9 orang musyrik sehingga tertetak tangannya menyebabkan terputus jarinya. Allahu Akbar. Jadi Talhah lagi lawan 9 orang puak kafir. Talhah lawan dengan puak kafir ada depan dia tu. Hatta duribat yadu wa faquti'at ashabihi. Jadi tangan dia kena, terpotong jari dia. Faqala, kata Talhah, has. Maknanya gitu sakit. Biarlah dia terputus. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law qulta bismillah la rafa'atkal malaikatu wan nasu yanzurun." Allahu Akbar. Mung Sa'ad, mung Talhah, waktu kena tetak tadi, kalau mu kata bismillah, malaikat akan angkatmu. Malaikat akan angkatmu. Orang akan tengok semua. Tapi oleh kerana menggunakan perkataan has macam marah lah. Push. Wah, kalau kita tak kelakar, jadi marah sikit. Ini tengok ni. Kita kena ingat. Ingat ni. Perkataan walaupun dalam peperangan kita guna juga perkataan. Nabi kata, "Lau qulta bismillah la rafa'atkal malaikatu." Summa raddallahu al-musyrikin. Kemudian Allah mengundurkan orang-orang kafir. Ialah Allah Ta'ala kuasa dia nak jaga Nabi SAW. Jadi kafir pun macam letih lah. Nak serang Nabi tu tak boleh, nak attack Nabi tak boleh. Jadi dia undur sikit, jadi lega sikit lah Nabi SAW. Al-Hakim menyebutkan dalam kitab Hakim, dalam kitab Fil Iklil, mengatakan bahawa berlaku peperangan Uhud ini di mana Talhah terkena tetakan sebanyak 39 ataupun 30 luka dan terpotong jarinya. Allahu Akbar. Radhiyakallah ya Talhah. Allah Ta'ala redalah kepada Talhah. Tengok, 39 tetakan, putus jari kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari meriwayatkan dari Qais bin Abi Hazim katanya, dia kata apa? Ra'aitu yada Talhah syalla. Aku tengok tangan Talhah syalla. Syalla ni macam lumpuh. Syalla, dia kata sini cacat, macam lumpuh tangan dia, tak gerak, bekas kena tetap. Allahu Akbar. Ini berlaku sebab apa? Kerana beliau mempertahankan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Uhud. Jadi kerana dia tahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tangan dia ni kena tetap sampai lumpuh, tapi dia suka, reda sebab selamatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Warawat Tirmizi wa Ibnu Majah bahawa Rasulullah bersabda pada hari itu, katanya,
man ahabba an yanzura ila syahidin yamshi ala wajhil ardi falyanzur ila Talhat bin Ubaidillah. Allahu akbar. Nabi kata apa? Siapa ingin melihat seorang syahid sedang berjalan di atas muka bumi, falyanzur ila Talhah, pergi tengok Talhah. Ni, Talhah duk jalan pergi mari ni. Ini tarah dia orang syahid di atas muka bumi ini radhiyallahu anhu. Masya-Allah tabarakallah. Manakala Imam Abu Daud At-Tayalisi meriwayatkan daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, qala kana Abu Bakar ayah dia apabila menyebut tentang peperangan Uhud, beliau mengatakan zalikal yaum kulluhu li Talhah. Hari perang Uhud ni semua dapat ke Talhah belaka. Orang lain duduk sana sini, Talhah duduk dekat Nabi, mempertahankan sampai 39 liang luka, tangan dia sampai lumpuh, terpotong jari radhiyallahu anhu. Inilah di antara kehebatan para sahabat. Padanya Abu Bakar bersyair dengan syairnya, ya Talhat bin Ubaidillah qad wajabat lakal jinanu wa bawwa'tal mahal al-aina. Wahai Talhah bin Ubaidillah, bertualah di kau dengan syurga. Habuanmu termaktub sudah binatang tunggangan yang mulia. Maknanya mu ni Allah Ta'ala, Nabi sendiri sebut, siapa dia pertahanan aku ini, wajabat lahul jannah wa huwa rafiqi fil jannah. Nabi Ufa, siapa dia pertahankan aku ini, dia duduk sekali aku dalam syurga, menemani aku dalam syurga. Nabi kata, siapa nak tengok ahli syurga jalan atas bumi, tengok Talhah. Maka Sayyidina Abu Bakar bersyair, ya Talhat bin Ubaidillah qad wajabat jakal jinan wa bawwa'ta al-maha al-ainan. Allahu akbar. Mu ambil tempat dalam syurga. Wa fi dhalika az-zarf ad-daqiq wa as-sal'at al-harijah. Di saat yang tersangat genting itu, sangat gawat ini, Allah Ta'ala menurunkan pertolongan di sebalik tak pertolongan secara gaib, maknanya orang tak nampak. Seperti yang tersebut dalam hadis Bukhari dan Muslim daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, dia kata apa? Ra'aitu Rasulullah yauma Uhudin. Aku tengok Rasulullah pada hari perang Uhud. Jadi aku tengok Nabi pada hari Uhud. Wa ma'hu rajulani yuqatilani anhu. Ini di antara sebab Nabi ni tak, orang kafir undur, tak dapat nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat kata, aku tengok dua bersama dengan Nabi, dua laki-laki yang berpakaian serba putih. Pakaian serba putih. Alaihi ma baya saythiyabun bid. Laki-laki ni pakai serba putih, duduk mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk jaga sini, jaga dua laki ni kiri kanan ni duduk jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka asyaddil qital, dengan penuh ketangkasan. Maknanya mari senjata kau ni dia tahan, mari kafir kau ni dia tahan. Ma ra'aituhuma qablu wala ba'du. Aku tak pernah tengok dua orang ni, siapa tak pernah tengok. Nak kata orang Madinah aku kenal belaka, nak kata orang Mekah pun aku kenal juga, tapi dua orang ni bukan orang dikenali. Maka selepas daripada itu mereka dapat jawapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, huma Jibril wa Mikail. Masya-Allah tabarakallah. Jibril wa Mikail, dua orang ini bukan orang. Dua orang ini bukan orang. Dua ni malaikat Jibril dan Mikail yang berupa sebagai seorang manusia. Jibril dan Mikail, dia berupa dengan manusia, duk pertahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas pada tu kuasa Allah Taala dia buka hati Quraisy ni, berasa nak undur sekejap. Lepas pada ni kita sambung dalam siri akan datang insya-Allah. Para sahabat, bidayatu tajammu' as-sahabah haula Rasul. Sahabat-sahabat bila dia tengok keadaan gini, dia mau penapuk dah Nabi, semua sahabat serbu mari duduk mempertahankan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu berlakulah pertempuran yang seterusnya,
dan keadaan pun lebih, orang panggil lebih terkawal, sebab ramai ada sahabat mari duduk depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya tinggal 2 orang seperti yang tadi. Allahu akbar. Jadi para jemaah sekalian, Jibril, Mikail, dia banyak dalam peperangan Uhud adanya malaikat turun. Tapi yang betul-betul disebut oleh Allah Taala dalam Quran, iaitulah dalam peperangan Badar. Sebab Badar ni solid, tenteranya sedikit, mereka betul-betul bergantung pada Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Sebab kita tak ada kemampuan, kita tak ada kekuatan, menyebabkan mereka bergantung hanya kepada pertolongan Allah semata-mata. Maka ketika itu Allah Ta'ala turun beribu malaikat bantu Nabi SAW, dan kemenangannya cukup besar. Jadi kesimpulan untuk siri ini, kita tak masuklah kepada tajamuk sahabat haula Rasul. Nanti kita sambung dalam minggu akan datang, insya-Allah. Apa yang saya nak sampaikan, orang panggil rumusan ataupun kesimpulan daripada perbincangan ini, bahawa bahayanya kalau kita langgar peraturan arahan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tahu benda tu gawat, tapi Nabi hanya pakai baju rantai. Ni ada orang duk ajar ni, baca kebal. No, siapa dia baca sekian-sekian, dia kebal. Tembok tak meletup, tikam tak luk. Jadi para sahabat, para pengkaji kata, kalaulah ada ilmu kebal, Nabi ajar dah ke sahabat dalam peperangan Uhud. Sebab itulah tak sedut ajarlah benda kebal-kebal ni, tak jadi. Ilmu mani minyak lah, ilmu kebal atau kebal ni, ilmu yang betul-betul kebal kita daripada api neraka, tu kita nak. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma inna na'udzubika minan nar. Ni kita kena usaha. Jadi kalau tidak, Nabi tak pakai baju besi dah, ajar sahabat-sahabat ni ilmu kebal belaka. Wa ja'alna min baini aydihim saddan. Hak kafir pun tak nampak. Ini kita kata dalam perjuangan ni, kita jangan duk bergantung pada benda mistik, benda yang pelik-pelik. Kita kena pergi kepada benda yang ni, tetapi pergantungan kita kepada Allah melalui zikir-zikir, bacaan-bacaan yang maksur yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagaimana kata Sayyidina Abu Bakar dalam peperangan Uhud, Allah Ta'ala angkat anugerah sahabat yang besar Sa'd bin Abi Waqqas sebagai rami, pemanah yang begitu hebat, dan Talhah bin Ubaidillah sebagai pengawal yang bertahan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia tak syahid, dia hidup dan mati. Dia panjang lagi lah cerita lepas pada ni. Yang penting bagi kita, marilah kita ambil iktibar dan pengajaran bahawa bukan senang, susah untuk mempertahankan Islam. Kita perlu pada perjuangan, kita perlu pada pengorbanan, kita perlu pada banyak perkara yang kita perlu. Dia tak mari mudah kum payakun. Bila kita berjuang Islam enggak pakai relax, tak ada gapo, tak mungkin sedemikian para jemaah. Jadi walau macam mana pun kita kena usaha biar kita dapat mempertahankan agama ini, walaupun kita tidak banyak kekuatan yang kita ada, tapi kita bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sambung dalam siri akan datang. Para sahabat berkumpul di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.